Hello everyone, saya Rajaku. Yeah, welcome to my YouTube channel saya. Marilah kita belajar akaun bersama-sama, imbang bersama-sama. Okay, untuk hari ini kita akan sambung lampiran B lah. Okay, ini ialah kita punya part 2. Okay, untuk lampiran B ni, okay, dalam you punya ketat soalan, okay, adalah muka surat A, E, O, 8. Okay, muka surat 8. Okay, page 8. So, di sini kita akan buat apa dalam lampiran B? Kita akan beri dia maklumat perniagaan dalam barang niaga, inventory awal dengan bank baki awal. Okay, untuk di sini kita kena buat barang niaga punya part dulu. Okay, barang niaga punya part dulu. Okay, kenapa kita nak buat ini? Saya explain dulu, saya jelaskan dulu Kerana dalam soalan yang page 2 di sini, dia ada bagi tahu aset dan liability bagi awal dalam perkongsian kita. Ada apa. Tapi inventory dia kasih perlu dikirakan kalau ikut balik you punya soalan. Maksudnya you nak buat sendiri, you nak cari sendiri inventory. So, how to find out the inventory di project ini? Sangat senang saja. So, dalam tadi you punya lampiran B, muka surat 8, okay, lampiran B di sini, okay, dia ada apa? Dia ada produk apa di sini? Nanti. Okay, kita tengok ini dulu So, untuk pembekal P dengan pembekal Q, yang kita beli barang niaga dengan mereka, ini ABB kita. So, untuk pembekal P, okay, apa yang kita beli dengan dia? Pokok hiasan dengan gambar berpinggai. Dua barang ini saja. Untuk pembekal Q, kita beli barang dengan dia, beli barang tu ialah kayu palet dengan kayu pembahagi rang. Okey, tapi bahasa Melayu saya tidak baiklah. Saya sudah buat research dalam Google. Apa itu barang? Okey, you pun juga boleh. Tapi I think you boleh tahu lah apa itu barang. Kalau tak tahu juga boleh research dalam Google juga. So, di sini, produk semua di sini, you kena kasih dia harga belian. Maksudnya harga cost. You beli berapa satu? Okay? Harga belian seunit. Lagi you nak beritahu harga jualan seunit juga. So di sini harga belian you boleh ikut dalam Google punya. You boleh tengok Shopee, Lazada, barang-barangan ini berapa ringgit dia. Ikut saja. Okay? Jangan beza banyak. Kalau contoh, kalau pokok hiasan. Dalam Shopee dia sana jual 30. Tapi you tulis 100, 500 macam itu. Kalau tak make sense juga akan salah. So, yang baik, sekolah ada beritahu range harga dia berapa, you ikut. Okay? Tak ada, you buat sendiri kan? Nanti you boleh research dalam Google. So, di sini saya sudah Google lah. Okay? Saya beragak-agak saja. Pokok hiasan saya letak RM30. Gambar berbingkai saya letak RM10. Kayu pelet saya letak RM20. Lagi kayu pembahagi rang RM100. Okey, tapi ini yang saya punya. You boleh letak harga sendiri. Okey, jangan ikut saya. Tapi saya akan kasih itu tips. Jangan letak harga dia 32, 31, 12, 19 ataupun apa-apa. Kerana kalau you letak yang ni, nanti you kira dia punya harga pun susah. So, saya nak buat senang diri kan. Okay? You boleh letak yang whole amount macam ini. Kosong belakang. Kosong kat belakang. Okay? Tapi kalau you betul-betul nak buat special. 31, 25 macam itu pun boleh juga. Actually boleh. Tapi saya nak you buat senangkan sendiri. Nanti you tak akan susah nak calculate. Kalau you buat itu figure sangat susah punya. Okay? So di sini saya benar harga belian lah. Lagi, harga jualan dia mesti lebih daripada harga belian. Kalau you rendah kan, kurang daripada harga belian kan. Maksudnya you rugi lah. So kita tak akan nak rugi kan. Semua bisnes kita mesti nak untung. So di sini kita boleh jual banyak sikit di harga dia, tinggi sikit. You boleh letak 50, saya boleh 30 kan. Sini saya letak 30. Saya untung 20. Okay? Ataupun you boleh letak 80 pun boleh. Tapi ya logic. So di sini harga jualan saya di empat barang ini semua di sini. So you ikut balik you punya. Berapa you nak letak harga jualan seunit untuk barangan empat ini, produk ini. So kalau you sudah set harga di sini, baru you boleh buat inventory awal. Di sini inventory awal empat barang ini dia punya kuantiti ialah dalam soalan dia sudah bagi tahu punya.
So kuantiti pokok hiasan ialah 65 kan. So di cost unit ini, you ikut balik yang cost, harga berlian di atas ini. You letak semua di sini saja. Faham tak? And then, you guna kuantiti darab dengan cost unit. Jadi jumlah dia. So, setiap jumlah harga barang, setiap jumlah untuk barangan di sini, semua murid tak sama punya lah. Kerana tadi you punya harga seunit sudah tak sama. So, jadi semua jumlah ini semua tak sama. Okay, so you darab saja, darab saja, darab saja. So jadi jumlah dia you campurkan empat harga ini jadi dia punya jumlah. So untuk jumlah saya adalah 18110. So selepas you dapat jumlah inventory awal di sini, you boleh tengok yang muka surat 2 sana. Tadi you punya inventory kan, di sini letak perlu dikira. So you letak yang tadi saya punya, yang jawapan yang tadi you kira punya. Saya punya 18110 kan. So saya sini pun juga 18110. So ini ya untuk cara untuk mencari inventory awal. So kalau you siap ini, selepas tu bawah sini ada bank nampak tak? Dia juga dah ada kasih figure punya. Kerana you perlu kira sendiri. So baru you siapkan inventory punya figure, you dapat figure inventory, baru you boleh buat bank. So di sini saya pun juga ajak how to find the bank, amount of bank. Di sini muka surat 8 sini, okay, dia ada maklumat bank kan. Di sini dia ada kasih satu persamaan, ialah asset equals to liability plus equity pemilik. Ini ialah dia punya formula untuk cari bank. So you kena tahu apa asset, apa liability, apa equity pemilik. Okay? So di atas sini, you ikut balik sini. Saya sudah tolong semua murid apa buat apa itu aset, apa itu liability. Saya sudah tunjuk di tepi sini. A ialah asset, L ialah liability. Okay? Tapi untuk yang special, ini susun ya terkumpul. Ini kena tolak dengan kenderaan. So nanti kita tolak. Saya akan show how to do Okay? So di sini saya buat tak apalah, kita tengok inilah. So, aset kita ada kenderaan, lengkapan. So, tapi sana you letak dalam box ini, you tulis lengkapan punya kenderaan punya amount. Tapi kena tolak susun nilai terkumpul di sini. Saya zoom dulu. Nampak tak? Ini ialah susun nilai terkumpul. Kenderaan 3800. Lagi lengkapan 125500 ini cost dia. Susun nilai terkumpul dia 4800. Tengok, kena tolak semua ini. 4800. Ikut balik je. Lagi ada apa aset? Inventory ABT. Tapi ABT kena tolak peruntukan hutang ragu. Ini format dia. Okay, tapi semua amount dia sama. Tapi inventory tadi you cari sendiri. So, you ikut balik you punya. Okay, tunai dia berapa. Di sini dia you belum lagi ada bank punya. Okay. So, di sini bank kita letak bank saja. Macam itu. Bank. Nampak tak? Kita dah ada bank kan? So, you ikut balik. You punya nombor inventory berapa. Lagi ABT nak tolak peruntukan hutang ragu. Tunai, letak bank. Lagi ada aset 50,000, 3,600. Semua ini ialah kita punya simpanan tetap, deposit sewa dengan utility. Nampak tak semua amount di sini? Okay, so selepas itu kita boleh akan equals to liability plus equity pemilik. Semua bawah ini liability plus equity pemilik. 7,500, 43,200, 70,000, 30,000, 3,000, 7,850 dengan 3,330. Semua ini letak dalam box kotak ini. Equals to liability plus equity pemilik. Semua ini. Uyuh. Okay. So, selepas you campurkan sini, dapat ini amount. Semua orang akan sama ini amount. Kerana semua amount di sini adalah bagi dalam soalan sudah. Lagi debit sini, you tambah yang ada amount punya. Okay. Kecuali bank saja. So, dapat jawapan di sini. So, ini semua orang tak sama. Kerana inventory awal tadi semua orang tak sama. So, jadi dia punya amount di sini juga tak sama. Okay. Tambah aja. So, sini dapat semua aset tambah bank. So, you kena cari bank lah. Cari bank. So ini akan pindah ke belakang. 103,009.
So kalau sini positif, pindah sini akan jadi negatif. So maksudnya you guna 161880 tolak itu amount 103009. Jadi amount yang terakhir di sini ialah bank kita. 58871. Ini yang jawaban saya. So you ikut balik you punya amount sendiri and then dapat boleh cari itu bank. Harga bank. Berapa nilai bank berapa. So selepas you dapat bank kamu, you boleh terus letak di sini lah. Bank. Nah, saya bank di sini. Yang ini ialah cara untuk mencari bank. Oke, kalau tak faham boleh komen video di sini. Tanya saya. Oke, saya akan tengok komen punya. Oke ya. So, siapkan dua maklumat di sini. So, selepas itu kita boleh tengok muka surat 9. Dia juga lagi ada akaun belum terima punya baki awal. Lagi account belum bayar baki awal di sini. So, you pun kena cari. Tapi di sini saya akan bagi tahu dulu. ABT di sini, dia ada pelanggan S dengan pelanggan T kan. So, you, okay, bukan mesti nak ikut nama itu S. Okay, mula start from S, bukan. You letak you apa nama you suka saja. Saya letak Sabi lah, okay, untuk senang saya untuk ingat Sabi. Okay. Okay, lagi saya T saya ikut Tom. Tapi you pun juga boleh ikut balik you punya nama. You jangan, you tak mau guna T pun boleh. Ini ialah dia punya unknown saja. Contoh T, pelanggan T. So nama you kena bagi tahu itu nama apa dulu. Okay, so di sini amount dia 6700. Ini ambil dari mana? Ini ambil dari tadi you punya soalan muka surat 2. Nampak tak? ABT dia 6700 yang baki awal. Tapi kita akan separate. Okay, kita bahagikan kepada dua pelanggan. Ialah pelanggan S dengan pelanggan T. So di sini you boleh ikut mana-mana amount you nak tulis saja. So sini saya letak untuk Sabi saya, pelanggan Sabi. 3700. Untuk Tom saya letak 3000. So campur dua dapat jumlah dia sama dengan yang bagi awal tu 6700. Ya, ini suka hati. You nak record 2000 sini, 4700 sini pun boleh. Apa-apa amount pun boleh. Yang paling penting pastikan jumlah dia boleh dapat 6700 dia punya jumlah. Oke, dia punya jumlah. So, selepas buat account belum terima, sama juga kena buat dalam account belum bayar jugalah. So, account belum bayar dia, dalam bagi awal tadi soalan dia sudah bagi tahu 7.500. So, di sini dia juga akan bagi dengan dua pembekal. Ialah pembekal P dengan pembekal Q. Saya letak Pui. Oke, Pui. Oke, pembekal Pui dengan pembekal Q. Kuan. Oke, dua ABB ini saya separate kepada dua amount untuk bagi mereka lah. So, sini ada 4.500 dan sini ada 3.000. So, campur jadi jumlah dia sama dengan 7.500. Okay? So sini ialah lampiran B. Sangat senang saja. Semua you letak amount yang suka hati diri. Tapi mesti logik. Yang penting harga jualan. Okay? Kalau you tak pastikan harga jualan nak letak berapa, you boleh tanya cikgu sekolah dulu. Dia akan bagi tahu tips kamu. Okay? So, di sini ialah kita punya lampiran B. So, kalau ada question, boleh komen di bawah video ini. So, sila subscribe YouTube channel saya lah. Lagi nak follow TikTok saya lah. Okay? So, see you in the next video. Bye-bye.